Status bagi pasangan-pasangan ini mahkamah telah putuskan dengan panjang lebarlah ulasannya. Ringkasnya, Cik Ahmad Aslam dan Puan Marisa Dania bukan lagi suami dan isteri. Itu sahaja. Terima kasih. Saya pun tak banyak benda nak cakap. Bismillah. Saya harap untuk keputusan mahkamah kali ini atas semua perbicaraan yang kita dah lalui, saya harap ini yang terbaik untuk kami berdua. Saya minta mohon pada orang ramai untuk tidak berkata lagi lepas ini, berkata apa-apa yang buruk tentang betul negatif tentang kadang-kadang perkara ini pun melibatkan pada isteri saya, Umi Syah, dan anak-anak saya juga. Jadi kali ini saya dengan Marisa pun dah alhamdulillah Allah dah bagi keputusan, dah buat keputusan yang insya-Allah yang terbaik untuk kita berdua. Jadi saya minta untuk untuk tak ada apa-apa perkara negatif yang timbul lagi lah lepas ni, insya-Allah. Keputusan ke berapa? Keputusan kali ke berapa? Keputusan kali ke berapa? Tak, Maksudnya lafaz talak berapa? Talak berapa dah? Itu tak apalah. Itu saya tak boleh nak ulas lebih lanjut lah. Lebih dalam tu saya tak perlu lah. Bagaimana Pak Aslam, apa yang boleh katakan pada Marisa lah? Mungkin selepas ini mungkin dia boleh membawa haluan yang lebih baik ke macam mana ke? InsyaAllah saya doakan yang terbaik juga. Saya minta mohon orang ramai juga mohon doa yang terbaik. Semoga ini menjadi satu pengajaran lah untuk kita berdua, untuk kita semua, untuk orang-orang semua yang tengok. Itu je. Saya tak ada apa-apa nak komen lebih.